أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Hai semua, selamat datang kembali lagi ke channel Menghantui Hidup Anda 108. Jadi kalau anda baru di sini, jangan lupa tonton episod-episod kami yang sebelum ini. Jangan lupa tekan butang like, subscribe dan sertai channel ini untuk cerita yang seram, menakutkan untuk menghantui hari anda. Jadi, pada malam ini, kita telah menerima satu email yang sangat istimewa daripada seorang pendengar, iaitu diberi nama Haris Muzaki, yang berkongsi pengalaman peribadi yang cukup menakutkan dan telah menghantui hidupnya hingga ke hari ini. Jadi korang duduk selesa, perlahankan lampu dan bersiaplah untuk menyelami cerita ini yang bertajuk Rumit 3 Hari. Hari pertama, Haris baru saja daftar masuk ke Universiti Teknologi Mara di Johor, sebuah kampus lama yang terletak jauh sedikit dari bandar. Bangunannya kelihatan moden di luar, tapi asrama lelaki di blok belakang masih mengekalkan binaan lama sejak berpuluh tahun. Pintu kayu, lorong sempit dan bau yang lembab seolah-olah menyimpan sesuatu. Sampai ke bilik yang diberikan, Haris nampak satu beg hitam di atas lantai. Ada katil yang sudah dikemas. Dia ingat itu tentu rumit dia. Bila masuk, dia nampak seorang lelaki duduk di sudut bilik, menghadap dinding, diam, tak bergerak. Haris cuba bagi salam perlahan, tapi tiada jawapan. Lelaki itu seolah-olah tidak menghiraukan apa-apa. Hai, aku Haris. Nice to meet you. Tapi tetap tak ada balas. Haris mula rasa tak selesa, tapi dia cuba positif. Mungkin dia seorang yang pemalu. Dia mula mengemas barang, tapi ketika dia menyelak cadar katilnya, dia perasan kuku-kuku panjang terlekat, macam baru tercabut. Malam mula menjelang. Haris dengar bunyi garuan, bunyi cakaran perlahan dari arah katil rumit. Dia cuba abaikan, tapi cakaran itu seolah merasa semakin dekat. Merasakan seolah-olah sesuatu sedang menghiris-hiris dinding, menghala ke arah tempat tidurnya. Dia menarik selimut, pejam mata kuat-kuat dan akhirnya tertidur. Pada hari kedua, pagi esok, rumit masih dalam keadaan yang sama, menghadap dinding, langsung tak bergerak. Haris gerak bahunya sedikit. Bro, kau okey tak? Tapi tetap diam. Haris keluar bilik untuk bertanya blok sebelah. Korang pernah nampak tak rumit bilik 312 keluar? Mereka semua geleng. Dia ada memang, tapi tak pernah nampak dia keluar beli makanan ke, pergi kelas ke. Seram siut. Haris ketawa kecil.
Tapi dalam hati rasa gelisah. Takkan dia tak makan langsung? Bila Haris balik bilik, Haris perasan makanan yang dibeli malam tadi hilang. Tapi plastik tak terusik dan rumit masih menghadap dinding. Malam itu Haris mula rasa seram. Dia cuba tidur, tapi kedengaran sesuatu yang cuba berbisik. Haris buka mata. Bisikan itu datang dari sudut tempat rumit dia duduk. Dia bangun, perlahan-lahan menoleh. Tetapi lelaki itu tidak bergerak. Namun bayang di dinding kelihatan lebih panjang, lebih besar daripada tubuhnya. Bayang itu mula bergerak, tapi tubuh rumit kaku. Haris terus-menerus menarik selimut dan tergetar-getar sampai subuh. Hari ketiga, Haris tak mampu lagi. Dia kemas beg dengan pantas, kemas semua barang-barang dia, nak pindah bilik. Apa jadi pun dah tak kisah dah. Tapi ketika dia cuba untuk capai tombol pintu, rumit perlahan-lahan bangun. Kedengaran bunyi sendi seolah-olah lama tak bergerak. Dia cuba menoleh, lehernya berpusing lebih jauh daripada normal. Dan bila wajahnya menghadap Haris, tiada mata, tiada hidung, tiada mulut. Hanya permukaan kosong dan dalam, seperti rongga hitam yang bergerak perlahan macam bernafas. Sesaat kemudian dia meluruh. Haris menjerit, lari keluar dari bilik, turun tangga dengan berlari-lari. Tapi bunyi cakaran mengikuti Haris, ikut mengejarnya sepanjang koridor yang gelap. Lampu satu persatu terpadam mengikut arah bayang yang mengejar. Haris sampai ke lobi, menoleh ke belakang. Tiada apa-apa, kosong. Dia terjatuh, menggigil ketakutan. Bila binaan asrama jadi senyap, dia perlahan-lahan kembali ke bilik. Nak ambil phone yang dia lupa bawa. Bila buka pintu, bilik itu kosong. Tiada orang, tiada rumit, tiada beg, tiada bayang. Tapi di dinding kelihatan garisan cakaran baru, sangat dalam, seolah-olah menyambung garisan semalam. Namun kali ini ada tulisan, "Aku akan balik." Sejak hari itu, Haris tak pernah nampak rumit itu lagi. Tapi setiap kali dia berpindah bilik, dia pasti akan bangun tengah malam, lihat dinding, pasti ada cakaran baru. Perlahan-lahan semakin dekat dengan hidungnya. Sampai ke hari ini, Haris tak tahu siapa sebenarnya rumit itu. Manusia atau sesuatu yang pernah menjadi sebahagian dari tempat itu. Dan satu-satunya petunjuk
dia jumpa dari senior adalah desas-desus tentang seorang pelajar lama yang hilang dalam bilik itu 3 hari selepas dia mendaftar. Jadi, kalau anda berpindah ke dorm dan rakan sebilik anda tidak pernah bercakap, tidak pernah menoleh, korang ingatlah cerita hari ini. Kadang-kadang anda bukan satu-satunya yang tinggal di situ, kan? Jadi, terima kasih kerana mendengar menghantui hari anda. Jangan lupa tekan like, subscribe dan tekan loceng notifikasi supaya anda tak terlepas cerita seram kami yang seterusnya. Sehingga kita berjumpa lagi. Jaga diri dan mungkin jangan sesekali menoleh ke dinding.